Sarawak tidak bertanya berapa banyak yang diberi. Sarawak bertanya siapa yang memutuskan. Di negeri ini, tuntutan bukan bermula dengan jalan atau bekalan air. Ia bermula dengan satu persoalan lebih mendalam. Siapa yang berkuasa menentukan masa depan Sarawak? Dalam video sebelumnya, kita melihat tuntutan Sabah yang berakar pada hasil kehidupan seharian. Sarawak pula mempunyai sejarah dan pendekatan yang berbeza. Sebelum Malaysia dibentuk, Sarawak pernah melalui tempoh pemerintahan sendiri. Institusi negeri, pentadbiran dan budaya politiknya berkembang dengan kesedaran autonomi yang kuat. Sebab itulah, apabila Sarawak bercakap tentang tuntutan, ia jarang bermula dengan isu teknikal. Ia bermula dengan struktur kuasa. Dengan persoalan, siapa yang berhak mentafsir janji asal itu? Bagi Sarawak, autonomi bukan idea baru yang dicipta selepas Malaysia. Ia adalah sebahagian daripada identiti sejarah negeri ini. Pentadbiran sendiri, pengurusan hal ehwal tempatan dan keupayaan membuat keputusan adalah sesuatu yang pernah dirasai. Apabila Sarawak menyertai Malaysia, autonomi dilihat bukan sebagai ancaman kepada perpaduan tetapi sebagai asas kepada penyertaan yang adil. Sebab itu, apabila kuasa dirasakan semakin beralih, persoalan Sarawak menjadi lebih mendasar. Bukan tentang satu polisi tetapi tentang arah keseluruhan persekutuan. Untuk berlaku adil kepada sejarah, Sarawak tidak kehilangan semua ruang autonominya. Beberapa bidang pentadbiran masih dikekalkan di peringkat negeri. Pengiktirafan terhadap kedudukan khas Sarawak sebagai rakan dalam persekutuan terus disebut dalam wacana rasmi. Dalam beberapa tempoh, terdapat usaha untuk memulihkan semula kuasa tertentu dan memperkukuh peranan negeri dalam menentukan hal ehwal sendiri. Langkah-langkah ini menunjukkan bahawa tuntutan Sarawak tidak diabaikan sepenuhnya. Namun, bagi Sarawak, persoalan utama bukan sama ada ruang itu wujud, tetapi sejauh mana ia benar-benar berfungsi. Salah satu isu paling sensitif bagi Sarawak ialah tafsiran kuasa perundangan. Apabila Undang-Undang Persekutuan dan Negeri bertindih, persoalannya bukan sekadar undang-undang mana yang terpakai. Persoalannya ialah siapa yang berhak mentafsir sempadan kuasa itu. Bagi Sarawak, kebimbangan timbul apabila tafsiran pusat dilihat semakin dominan. Ini bukan semata-mata soal teknikal perundangan, tetapi soal prinsip persekutuan yang sepatutnya seimbang. Apabila tafsiran berubah, janji lama dirasakan semakin menjauh. Isu hasil dan sumber di Sarawak sering disalahfaham sebagai soal peratusan atau angka. Hakikatnya, tuntutan Sarawak lebih mendalam. Ia berkaitan dengan kawalan, keutamaan dan keupayaan negeri menentukan hala tuju sendiri. Bagi Sarawak, agihan tanpa kawalan tidak menjamin autonomi. Tanpa kuasa membuat keputusan, hasil boleh berubah mengikut kehendak pihak lain. Sebab itu, perbahasan ini tidak pernah benar-benar selesai. Ia menyentuh jantung hubungan antara negeri dan pusat. Sarawak juga menekankan peranan pendidikan dan bahasa sebagai sebahagian daripada autonomi. Pendidikan bukan sekadar silibus, ia adalah alat membentuk identiti dan kefahaman generasi akan datang. Bagi Sarawak, hak menentukan pendekatan pendidikan dan pengiktirafan identiti tempatan adalah penting untuk memastikan kepelbagaian tidak tenggelam dalam keseragaman. Apabila pendidikan dikawal sepenuhnya dari luar, kebimbangan terhadap kehilangan identiti mula timbul. Konsep rakan persekutuan sering disebut tetapi jarang dihuraikan. Bagi Sarawak, rakan bermaksud mempunyai suara yang setara dalam keputusan besar negara. Bukan sekadar dilibatkan selepas keputusan dibuat. Apabila Sarawak merasakan suaranya semakin mengecil, tuntutan autonomi menjadi lebih tegas. Bukan untuk berpisah, tetapi untuk menegaskan kedudukan. Federalisme bagi Sarawak hanya bermakna jika kuasa benar-benar dikongsi.
Sabah dan Sarawak sering disebut bersama, tetapi tuntutan mereka berbeza. Sabah menilai janji melalui kesan kepada kehidupan seharian. Sarawak menilai janji melalui struktur kuasa dan kawalan. Namun, kedua-duanya berpunca daripada akar yang sama. Persoalan tentang bagaimana janji asal ditafsir dan dilaksanakan. Bagi Sarawak, autonomi bukan alat untuk menjauhkan diri. Ia adalah cara untuk kekal bersama dengan bermaruah. Memahami tuntutan ini bukan bermaksud melemahkan negara. Ia adalah usaha menguatkan persekutuan melalui keadilan. Sejarah tidak meminta kita memilih siapa yang betul. Sejarah hanya meminta kita jujur terhadap apa yang pernah dijanjikan.